Kita selalu sangat dengar pasal revolusi perindustrian 4.2 atau IR 4.2 kan? Bunyi macam canggih, tapi apa sebenarnya benda tu? Dan sedalam mana ia dah jadi sebahagian daripada hidup kita seharian? Jom kita selami satu hari dalam dunia IR.2, bermula dari saat kita buka mata. Sebenarnya kan, ini bukan lagi cerita pasal masa depan. Perubahan tu dah pun berlaku, kadang-kadang kita sendiri pun tak perasan. Dari jam kat tangan kita sampailah ke perkakas rumah, semuanya dah mula bercakap antara satu sama lain. Jom kita mulakan perjalanan ni dan tengok macam mana teknologi sedang membentuk hidup kita. Okey, kita mulakan dengan ruang yang paling peribadi, diri kita sendiri. Kat sini, teknologi bukan lagi sekadar alat, tapi ia dah jadi sebahagian daripada persekitaran kita. Ia faham tabiat kita dan ia ubah suai dunia sekeliling kita. Bermula dari saat kita buka mata. Cuba bayangkan permulaan hari yang macam ni. Jam pintar anda bukan setakat kejutkan anda, tapi ia mulakan satu rantaian arahan. Ia suruh lampu menyala perlahan-lahan, langsir terbuka sikit-sikit dan ikon pun laraskan suhu bilik. Ini bukan lagi benda mewah tau. Ini contoh macam mana peranti kita bekerjasama untuk bagi kita permulaan hari yang sempurna dan bebas stres. Jadi, apa kuasa di sebalik semua ni? Orang panggil dia Internet of Things atau IoT. Nak senang faham, fikir macam ni. Setiap benda harian kat rumah kita, dari jam penggera ke peti sejuk, sampailah ke lampu, sekarang ni ada otak digital kecil yang membolehkan ia bersambung ke internet. Jadilah satu rangkaian di mana semua peranti ini boleh berborak dan bekerjasama untuk senangkan hidup kita. Tapi, teknologi ni tak berhenti kat pintu rumah kita je. Ia juga sedang mengubah cara kita belajar. Kalau IoT itu uruskan persekitaran fizikal kita, kecerdasan buatan atau AI pula sedang membentuk semula cara kita menimba ilmu. Tengok ni, kecerdasan buatan atau AI dah jadi macam tutor peribadi yang ada 24 jam untuk kita. Tengah pening dengan soalan susah, AI boleh bagi jawapan terus. Nak pandangan kedua untuk tugasan, ia boleh bagi cadangan. Ada konsep yang susah nak faham, AI boleh terangkan secara interaktif. Ini bukan je buat pembelajaran jadi lebih cekap, tapi betul-betul disesuaikan untuk setiap orang. Power kan? Sekarang, jom kita keluar dari rumah dan tengok macam mana dunia luar pula yang datang kepada kita. Urusan harian kita sekarang bukan lagi pasal pergi dan dapatkan, tapi lebih kepada klik dan terima. Dunia ni betul-betul dah ada kat hujung jari kita. Telefon pintar kita tu dah jadi macam pusat kawalan untuk hidup kita kan. Dari beli barang dapur, order makan malam, sampailah berbincang dengan kawan-kawan sekelas, semuanya boleh diuruskan melalui satu peranti. Inilah realiti akses segera yang dah mengubah maksud kemudahan dalam zaman digital ni. Cuba kita tengok perubahan ni. Dulu, bayar kat kedai kena guna duit tunai. Sekarang, e-wallet je. Tap, serta-merta. Dulu, nak order makanan atau nak set meeting ambil masa kan? Sekarang, dengan beberapa klik je, dah selesai. Setiap aspek urusan harian kita dah dioptimumkan untuk jadi lebih laju dan efisien. Semuanya sebab platform digital. Okey, kalau ini keadaan hari ini, apa pula yang menanti kita kat depan sana? Apa yang kita alami sekarang ni sebenarnya baru permulaan je. Ada lagi gelombang perubahan yang jauh lebih besar akan datang. Garis masa ni bagi kita gambaran sikit. Kita bermula dengan rumah pintar dan e-dagang yang sekarang ni dah jadi benda biasa. Fasa seterusnya yang kita dah mula nampak sikit-sikit ialah penghantaran guna drone. Lepas tu, bayangkan jalan raya penuh dengan kereta pandu sendiri yang berkomunikasi sesama sendiri untuk elak jam. Semua ni menuju ke satu matlamat akhir. Bandar pintar yang berfungsi macam satu organisme hidup yang super efisien. Dan jangan salah faham, ini bukan lagi cerita dongeng atau filem science fiction. Prototipe drone penghantaran dah pun diuji. Syarikat-syarikat gergasi tengah laburkan berbilion-bilion ringgit dalam teknologi kereta pandu sendiri. Bandar-bandar di seluruh dunia pun sedang bina infrastruktur untuk jadi pintar. Era baru ni sedang dibina di sekeliling kita, sekarang juga. Tapi, di sebalik semua kemudahan dan kemajuan ni, ada satu soalan penting yang kita kena tanya. Setiap revolusi teknologi mesti ada kosnya kan? Jadi apa kos kemanusiaan dalam revolusi digital ni? Di satu sisi, memang betul teknologi dah runtuhkan semua sempadan. Kita boleh berhubung dengan sesiapa saja, di mana-mana saja. Kerjasama dan komunikasi dah tak dihadkan oleh jarak geografi lagi. Tapi, ada satu paradoks yang pelik. Walaupun kita lebih terhubung secara digital, adakah kita sebenarnya semakin terpisah secara fizikal? Dengan setiap interaksi yang berpindah ke alam maya, adakah kita kehilangan sentuhan kemanusiaan yang datang dari perbualan bersemuka? Inilah persoalan besar yang menghantui dunia kita yang sentiasa online ni.
Jadi, cabaran sebenar bukannya teknologi itu sendiri, tapi hubungan kita dengannya. Ia macam diet jugalah. Benda baik pun kalau ambil terlalu banyak boleh jadi tak sihat. Kuncinya adalah untuk mencari keseimbangan yang harmoni antara hidup digital dan hidup fizikal kita. Kat situlah letaknya kunci kepada kesejahteraan kita di zaman ni. Okey, ini membawa kita ke bahagian terakhir dan mungkin yang paling penting sekali. Masa depan bukanlah sesuatu yang terjadi macam tu je pada kita. Ia adalah sesuatu yang kita cipta bersama. Jadi, apa mesej utamanya? Ia sebenarnya satu seruan untuk bertindak. Teknologi ni adalah alat yang sangat-sangat berkuasa. Tanggungjawab kita adalah untuk gunakannya dengan penuh kesedaran, pastikan ia selari dengan nilai-nilai kemanusiaan kita dan dengan kebijaksanaan untuk fikirkan kesannya untuk jangka masa panjang. Jangan salah faham, potensi IR 4.2 untuk kebaikan tu memang sangat besar. Ia boleh tolong kita selesaikan masalah perubahan iklim, rawat penyakit dan tingkatkan kualiti hidup untuk semua orang. Tapi, potensi ni hanya akan jadi kenyataan bergantung pada pilihan yang kita sebagai sebuah masyarakat buat hari ini. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ini. Sejarah akan pandang balik zaman kita ni sebagai titik permulaan revolusi ni. Kalau teknologi ni cuma ibarat tukul dan pahat di tangan kita, apakah warisan yang akan kita ukir untuk generasi akan datang? Fikir-fikirkanlah.